Ini kisah seram sebagai pemilik homestay. Ada satu owner homestay, dia percaya sangat dengan konsep self check-in. Senang katanya. Dia gantung kunci dekat pintu, ambil je bila dah sampai tu. Nak dijadikan cerita, pada pagi tu bukan gas yang datang, tapi pencuri. Masuk elok-elok, bawa keluar satu-satu. TV lesap, peti ais hilang. Kerugian lebih RM20,000. Owner dapat tahu bila gas sebenar sampai pada petangnya. Tengok rumah kosong macam bukan homestay, bersepah sana sini. Moral cerita dia senang je. Kau boleh baik dengan gas, tapi jangan naif. Kalau nak buat self check-in, guna smart lock. Kalau guna kunci manual, jangan gantung sesuka hati macam iklan bilik sewa RM250. Homestay bukan setakat duit tepi. Ia aset. Dan aset kena jaga macam kau jaga anak. Tolong ingat tu.